Sehingga dalam Quran menyatakan wala tad'u ka du'ai ba'dikum ba'da asa an tuhbata amalukum. Dan menida tahai Rasulullah tam salawat baik kanidai ba'dikum ba'da. Lagai he ngai kengon tu. Dan lebih jurungnya takut jurung je ni. Ante kan lepas lain hina tak tahu dan nyopat ko. Jadi baik lagi he ngai kengon ko. Salawat dia nyonan macam tu. Ya. Nyai ke nak berapa selawat je ria kan? Ya. Nak tulisan sallu ala nabi walau biria ni ko. Salah baris ni ke. Karya tulis ni ko. Raya ni ko. Lidah Aceh ke sahabat ni ko. Sallu ala nabi walau biraya ni ko. Selawat ke nabi dinala walau biraya sampai turku ni ko. Kan selawat ke nabi je ke sorak-sorak ni ko. Mau balik ni ko. Ko punya pengurang ni ko. Karena naik dia yang je gerok-gerok pagah di mana ria karya ni ko. Raya ni ko. Raya. Nanda. Makna raya sama dengan ada turku cerit. Cerit ku nangko. Artinya apa dikrek dalam telawat ke Nabi? Dikrek, seribe krek sampai turku maknanya hana batah nangko. Cuma cara mentelawat pakri wala tad'u ka du'ai ba'dikum ba'da. Oh dalam telawat baik dah dah ngai kengon tu. Menyo lagi dah ngai kengon pakri asa antu habata malukum hana tathaya malang kabe. Wa antum la tasyurun nadpu nangko. Kan pakai mulut ni apa pakai? Mana? Ya, kau betul. Tapi kira-kira je al-ibratu bumi lafal la bi khususi sahabat. Itu aturan tafsir ni ko. Madum ayatnya itu tapi adalah pengertian kan sebab kerana tapi ku murung. Ya, muka je urang je yang kat dente duk na Inggeris lagi nak mantang nak pingat le Tuhan. Kedanya yang kau tahu. Lebih lam pingat ni ko. Ya.